Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita hari Rabu. Macam biasa kita akan belajar matematik. Okey, hari ini Cikgu Husna akan ajar tajuk baru. Minggu lepas dan 2-3 minggu lepas kita dah belajar konsep tambah. Apa tu tambah? Ingat lagi tak? Ya, jumlah semua nilai pun semakin banyak kan? Dan kita ada perkataan dan dalam operasi tambah. Tapi pada hari ini kita akan tukar topik, iaitu topik apa? Kenali tolak. Okey, tolak. Apa itu tolak? Mesti murid-murid pernah tengok kan simbol tolak. Ni dia simbol tolak. Okey. Jadi tolak ni apa ya? Dalam konsep tolak mesti ada perkataan beza. Kita nak cari beza. Okey, seterusnya dalam tolak juga nilai yang kita cari akan semakin kurang. Bila semakin kurang maksudnya sedikit. Dan juga dalam konsep tolak kita akan cari nilai yang akan tinggal, baki ataupun nilai yang tinggal. Bila kita nampak perkataan ni bermaksud ini adalah konsep tolak yang asas ya. Okey, contohnya gambar apple ni bila tolak mungkin dalam dan juga aiskrim. Murid-murid pernah makan kan apple dengan aiskrim. Jadi bila kita dah makan apple, bila benda tu akan berkurang lah. Jadi tolak biasa dalam bentuk gambar dia akan palangkan ataupun potong macam tu. Ataupun kalau kita nampak pangkah, macam kita dah makan aiskrim, kita ada aiskrim, kita dah makan aiskrim tu, maka aiskrim tu pun berkurang ataupun habis kan. Jadi pangkahkan aiskrim tu. Itu kalau adik murid-murid nampak gambar macam tu, itu konsep tolak. Mudah kan? Hari ni kita akan belajar hanya konsep tolak, kenali tolak. Jadi untuk mengenal lagi nilai-nilai tolak, okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 74, 75 dan 76. Di situ ada aktiviti-aktiviti yang murid boleh baca dan lakukan bersama ibu dan bapa di rumah. Baca dan fahami konsep tolak yang ada dalam buku teks. Kemudian murid boleh cuba gunakan alatan atau permainan di rumah untuk permainan konsep tolak. Ingat tadi konsep tolak mestilah beza. Contohnya adik dan abang ke kakak nak tahu beza. Kemudian yang tinggal, mungkin adik ada bermain guli, kemudian kakak ambil guli tu, jadi berapa yang tinggal? Itu pun juga konsep tolak ya. Contoh permainan atau alat-alat yang boleh digunakan di rumah: getah gelang, lidi, straw, guli, permainan Lego dan sebagainya. Okey, jadi hari minggu ni belajar konsep tolak dulu. Nanti kita akan masuk kepada aktiviti menolak nombor dan sebagainya. Okey, selamat mencuba murid-murid. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.